Alhamdulillah. Yes. Sikit dia tu. Assalamualaikum. Right, hari ni kita akan tunjuk cara kita buat upel untuk nyai kepasang ni. Upel untuk nyai kepasang sungai. Yo, kepasang ikan lah. Mana-mana pun dia lain sungai. Dia lain makan dia dah. Lain diet dia. Lepas tu lain orang. Lain cara buat upel dia. Okey, macam saya ni, saya guna pellet ikan keli. Okey, saya guna dua saiz. So saiz ni, so saiz kecil dah. Dua-dua kita campur. Okey, dia tak rumit pun, tak payah pun ke ni. Ini so lepas tu sekali lagi kita buat kecil dah. Kita buat kecil. Okey. Ni kuantiti banyak ni dah. Okey. Ini banyak sebab kita nak ngai ramai. Okey, hak mula-mula sekali kita bekok dulu dia dah. Kita bekok dulu. Kita bekok dulu sedap ni. Kita bekok ni kita basuh lah aku dah. Kita basuh. Lepas tu lebih air dia ni kita akan buat dah. Okey, contohnya apa air dalam ke. Jadi kita akan buat air ni. So kita kucah-kucah dia bekok dulu. Jom. Kucah dia bekok dulu. Bukan bekok dia rata belakang dulu semua. Lepas tu air dia ni kita akan buat. Ya, saya buat air dia ya. Okey guys, air dia kita buat dah. So dan ni kita tinggal deduk saja dah. Kita tinggal deduk saja. Okey, ada dah air tinggal turun. Patak dia ni habis dah air. Jadi kita tinggal deduk dulu gini. Jom. Kita tunggu sampai dia bekok sikit lah. Kita tunggu dia bekok sikit. Biar dia kembang sikit. Lepas tu kita masuk lah. Risau itu guna dah. Okay, ni risau strawberry. Okey, ni hak strawberry ni. Hak ni apa panggil ke dia ni? Essence strawberry. Ini rebound dah. Ini rebound. Ini untuk warna dia strawberry. Lepas tu nak kita gaya lagu warna dia, kita buat sirap dah. Kita buat sirap. Kita gaya lagu warna dia. Ni sirap ni dah bukan jagung. Sini tu dah jagung lah. Ni kisah sirap ni. Saya bubur sirap dari tu. Lepas tu kita tambah sikit dengan okey, kita pandai dah. Kita bubur dengan kisah pandai. Kita campur strawberry dengan pandai. Okey, lembut ni dah. Tapi tak lembut semua lagi dah. Okay, lembut dah tapi tak lembut semua lagi. Aku nak video. Kena ikan. 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 Lagi ni air ni. Bahak ni air. Ha? Pagi ni. Okey, lepas tu kita bubur essence strawberry dah. Oh ni rasa kena bubur belakang ni. Saya agak-agak ini dah. Tak ada suka atas ke apa. Saya main agak dah. Sebab ni memang hak saya duk guna semua lah. Kalau ni air, gini yang saya buat. Saya tak buat. Saya guna air. Okey. Lepas tu
Kita bubur sirap sikit. Sirap ni kita nak beri jadi warna merah dah. Okey. Ada orang bubur telur setengah orang dah. Setengah orang bubur telur apa. Ni saya tak buat telur tu saya tak buat. Saya guna hak ni lah. Okey, lepas tu kita kucah. Kita garu. Papa itu. Papa hati Nivia ni. Kena ikan. Hati Nivia itu. Okey kan. Lepas tu kita bubur pandai guys. Separuh apa ni. Okey. Kita bubur pandai sikit. Cocok. Pandang. Okey, dia dribble lagi ni. Lepas ni aku dribble lagi dah. Nanti kita boleh buat untuk 2 kegunaan dah. Gas lepas ni. Nampak. Okey, lepas ni kita boleh buat 2 kegunaan. 2 kegunaan tu maknanya 2 teknik lah. 2 teknik kita nak dengan air. Kita nak guna upas spring boleh. Tak. Lepas tu macam saya dengan air ni, saya guna teknik upas apa ni? Dengan air rambut rambai. Rambut rambai. Rambut rambai. Maknanya kalau rambut rambai, kalau hak saya buat lah. Okey. Style saya lah, style okey. Guna ni. Style saya kalau rambut rambai ni, saya akan ambil sikit. Okey. Ada ni sekepar ni ke. Saya akan ambil sekepar ni. Saya akan lomak. Saya akan lomak dia. Siapa lah dia jadi toko. Apa lah jadi toko molek. Tiada apa. Tapi sikit tak nampak ni video ni. Apa lah jadi toko molek dah untuk saya nak guna di mata gambar tu. Lepas tu saya akan kepar. Okey, saya akan kepar. Besar sikit pada ibu jari. Ibu jari kaki lah, ibu kaki. Dari besar-besar ni. Dari besar-besar ni. Saya akan pasal dua upas. Ni gambar ni. Tiga adik ni gambar ni. Adanya upas ni tak terlampau keras, tak terlampau lembut. Dia berah, boleh berah lagi. Untuk kita guna di mata gambar. Kalau untuk letak di mata spring, taruh ni apa dah? Ni. Okey dah ni, dia berah lagi ni. Untuk mata gambar, Kayak apa? saya buat gini. Memang saya buat gini dah. Saya lembek gini. Memang saya toko. Wijay toko gini. Lepas tu kalau dia saya kata kalau dia lembek tu tambah lah. Tambah pandai tadi ataupun tambah gandum. Jadi saya standby sama gandum. Kalau pergi bawa ingai upai redok, saya standby gandum lah. Nak beri keras sikit. Lepas tu dia berfungsi sebagai gas untuk lekat di mata kayu. Okey. Gini lah geng, upai saya buat. Simple. Guna berapa bahan? Guna dalam 3 bahan, 4 bahan gitu ya. Okay. Nanti kita tinggal kalau ada strike, kita belanja strike dah. Alright. Geng.